Bayangkan sebuah kota yang diperbuat sepenuhnya daripada emas berkilauan di tengah hutan. Itulah legenda El Dorado yang memukau dunia selama berabad-abad. Sebenarnya, kisah ini bermula daripada ritual suku Muisca di Colombia, di mana setiap pemimpin baru akan dilumur getah dan disalut serbuk emas sebelum dibawa ke tengah tasik Guatavita. Lalu, emas dan permata dicampakkan sebagai persembahan kepada dewa. Apabila penjajah Sepanyol mendengar kisah ini pada abad ke-16, mereka salah faham dan membayangkan sebuah kota emas yang luar biasa. Lalu, bermulalah pencarian gila-gilaan. Penjelajah seperti Gonzalo Pizarro dan Sir Walter Raleigh meredah hutan Amazon, berdepan penyakit, kelaparan dan kematian. Semuanya demi mencari kekayaan yang mungkin tidak wujud. Walaupun tasik itu pernah cuba dikeringkan dan beberapa harta ditemui, kota emas tersebut tidak pernah dijumpai. Akhirnya, ramai percaya El Dorado hanyalah salah tafsir terhadap ritual budaya, bukan sebuah kota sebenar. Namun legenda ini kekal hidup sebagai simbol betapa kuatnya nafsu manusia terhadap kekayaan, hingga sanggup menggadaikan nyawa demi sesuatu yang belum tentu wujud. Jangan lupa like, komen dan share.